Blocky accident in lanes 3 and 4. Hai, saya Boy. Hai, saya Din. Okey Abang Din, saya nak tanya Abang Din sikit ni saya belum tanya ni. Abang Din ni. First time ni malu-malu. Tak apa. Kita berbual santai. Lepas tu sport kan. Saya nak tanya Abang Din lah. Dah Satu soalan ke dua soalan? Atau tiga soalan? Kemungkinan 5 ke 6. Banyak sangat tu. Biasa kan. Nama pun podcast. Kita layan je lah Okay, first saya nak tanya mengenai kereta Abang Din lah. Berapa kos yang Abang Din dah habis untuk make up kereta ni? Untuk dari segi keuangan tu dah, kalau cakap memang banyak lah. Dalam lingkungan dalam 20 hingga ke 25k dalam tangan lah itu. Ya betul. Agak mahal juga Biasalah barang-barang kereta sekarang boleh cakap bukan murah kan, memang mahal kan. Betul. Tapi anyway, tak war kereta Abang Din. Biasa-biasa je, kita pun baru je dalam dunia kereta ni. Baru nak berkecimpung orang cakap. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada minat. Di situ ada jalan dan highway kan. Tadi tengok Abang Din dah pam. Dah alhamdulillah dah, memang itu pun sebab ada sifu yang ajar. Kalau nak harapkan kita pun memang daripada kosong, orang cakap zero. Tak tahu apa, setiap permulaan tu mesti kena kita belajar. Pasal macam kita berlahir pun kita bukan betul-betul cakap ABC kan. Betul. Okey, mengenai, boleh saya tweet sikit mengenai background Abang Din? Boleh. Nak tanya apa tu? Berapa umur Abang Din sebenarnya? Saya kalau ikutkan umur dah 40 lebih. Tapi kalau pergi mana-mana ni orang cakap dalam 17, 18. Ya. Saya nampak Abang Din memang nampak muda lah kan. Kalau tadi saya first time tadi saya meet dengan Abang Din, saya ingat dah macam 21. Ya Allah, tapi bila Abang Din dah kenalkan anak tu, baru fikirlah dah tu bangga jugalah maknanya. Itulah Abang nak membuat macam Okey Abang Din, macam ni kita go straight way pada make up kereta Abang Din jugalah. Boleh Abang Din spesifikkan apa yang dah Abang Din buat yang mungkin Abang Din tahulah mengenai Honda JK5 ni yang Abang Din dah make over sampai jadi macam ni? Tak ada apa, biasa je. Sport rim, itu je lah, lampu dalam, aksesori apa semua. Sebenarnya saya pun ada benda nak tanya dengan awak ni. Berbalik macam Abang Din cakap tadi lah, satu ke dua? Satu saja. Okey, alhamdulillah. Okey, sebab saya mula-mula jumpa awak tadi, saya macam terpegun tau tengok awak punya jentera, macam wow gitu kan. Tapi bila awak dah buat action, buat ni, saya tertarik dengan satu je dekat keadaan dengan kereta awak ni. Sebab kereta awak ni boleh joget-joget orang cakap. So Abang Din nak tahulah macam mana dia ada falsafah untuk joget. Saya nak tahu dia punya cost dia, maintenance dia macam mana nak jaga. Dia berbalik kepada benda-benda ni, lebih kepada minat juga Abang Din. Kalau ada minat tu bukan kerana amount tu mahal atau murah. Jadi bila kita minat tu, kita nakkan sesuatu tu, kita cuba kejar benda tu, jadi keuangan tu dah jadi nombor 2. Sebab benda tu dah minat dan hobi, dia kena seiring. Contoh saya bercakap dengan orang yang tak berminat, dia akan cakap benda tu satu pembaziran. Betul. Tapi bila kita yang berada dalam golongan orang kata, boleh kata motorsport lah, yang minat dengan kenderaan beroda 4 ataupun 2 ni, benda tu tak menjadi masalah. Bila kita menggunakan sistem asas ni, dia lebih kepada satu kepuasan untuk tak kira jenis kereta, spesifik kereta tu tak ada. Dia terpulang macam mana kita nak menggayakan sesuatu tu. Kadang-kadang bila kita ada asas pun, tapi kita tak pandai menggayakan pun, dia tak jadi juga macam look yang kita nak. So kita kena banyak pengetahuan jugalah sebelum kita nak go through lebih kepada macam
sistem ASAS, dia banyak lagi, ada adjustable. Tapi kalau macam berbalik kepada persoalan Abang Din tadi tu, macam saya cakap lah, ASAS ni dia lebih kena ada seiring dengan minat dan hobi kita tu, kena ada. Dan duit lah, tak ada duit kita buat kosong. Agak-agak berapa modal habis? Atas lebih kepada atas 10 lah. Saya tak boleh spesifik sebab price ni akan jadikan dia boleh jadi isu. Nanti saya cakap harga sekian, orang mempertikaikan. So saya lebih cakap 10 ke atas. Dia berbalik kepada spek ASAS yang kita nak pakai tu. Dia ada 4-way, ada 2-way, atas apa yang saya tahulah. Pengetahuan saya pun based on TikTok je pengetahuan saya. Kalau tapi cara awak bercakap ni macam dah 10 tahun pengalaman dalam bidang pemotoran ni. Kepentingan tu kita kena banyak bergaul. Kadang-kadang kita tak ada ilmu. Tapi berbalik kepada bila kita tak ada ilmu, kita sombong untuk diri sendiri, tak ada point untuk kita. So kita kena bergaul, bertanya sampai kita tahu. Bila kita dah tahu, dia jadi mudah lah untuk kita nak buat kereta tu. Kita dah tahu spesifik ke arah mana kita nak cari barang tu, dekat mana kita nak buatkan dia nampak lagi cantik, apa barang yang perlu ditambah. Cuma benda ni bila kita bermain dengan sistem ASAS ni, dia tak boleh minta macam comfort lah. Maknanya kereta standard ke apa tu dah tak ada lah. Sebab tu dia kata jiwa pun kena ada lah. Bila contoh saya bawa Abang Din, contoh naik kereta saya, awak cakap, kenapa saya naik kereta member saya sedap je? Yang kereta awak, sebab saya dah sistem ASAS, ada yang adjustable. Contoh dia macam tu lah. Kalau saya nak rungkaikan benda tu lebih panjang, kemungkinan boleh pergi podcast ni 3-4 hari. Baru satu soalan je tu. Yalah, senang cakap, sebab minat lah, itu je lah. Minat Abang Din. Macam Abang Din jugalah, daripada saya kenal Abang Din pun dah boleh kata dah lama. Saya nampak perkembangan Abang Din tu daripada zero to hero. Okay, daripada knowledge yang tak tahu, Abang Din dah boleh pergi sendiri, dah boleh pergi jumpa seller, tanya sendiri. Maknanya benda tu datang daripada apa? Pengalaman lah, contoh kan. Sekarang pun kita banyak media sosial lah, kita boleh rujuk apa semua. Berbalik kepada dari apa yang kita bercakap tadi, boleh saya tahu Abang Din bekerja di mana? Itu tak boleh cakap. Itu kalau bapak bekerja ni, orang cakap memang privacy lah cakap. Okey, kalau Abang Din, saya respect daripada persoalan saya tu, Abang Din bercakap macam tu, saya respect. Adakah Abang Din akan buat modifikasi lagi untuk kereta Jazz GK5 ni? Entahlah, biasa kalau orang memang ada minat, dia akan buat jugalah. Tapi orang cakap bukan buat sekali arung lah cakap. Kalau ada duit baru buat sikit. Yalah, sebab benda ni bukan kepentingan orang cakap. Yalah, betul-betul. Kalau ada duit lebih baru boleh buat. Kalau setakat hobi, suka-suka, boleh lah. Betul lah. Kalau setakat duit semua nak habiskan dekat kereta, mungkin bukan kot. Sebab yalah, banyak sebab lagi. kadang-kadang kita hidup ni bukan kita dilahirkan sebagai anak orang kaya kan. Ya, betul. Kan celik-celik mata mak bapak dah datuk datin, okey lah kan. Kita pun berusaha kan. Orang tak nampak nangis tawa kita. Betul lah, orang nampak yang indah je. Ya, betul. Hakikatnya dia tak tahu kita berada di tahap yang mana, orang tak pernah tahu kan. Ya, betul. Benyainya kita kan. Ketawanya kita, nangisnya kita kan. Ya, betul juga. Sebab benda tu dia bila bukan kita bermain kereta ataupun motor ni sekadar untuk hobi je benda ni boleh mendapatkan kita pengetahuan macam-macam juga bila kita bercampur gaul dengan peringkat umur yang lebih atas ataupun yang lebih bawah daripada kita kan. Kita tak nak letakkan standard umur kita tu membuatkan pergaulan kita tu terbatas. Jadi tak kira peringkat umur apa, tapi kita bergaul semua dengan sesiapa pun. Betul lah. Kadang-kadang manusia ni dia tak faham dengan situasi kita kadang-kadang. Dia nampak kita luar macam senang, tapi hakikatnya banyak kesusahan yang kita kena tanggung. Betul. Okey, Abang Din. Saya ada satu persoalan yang terakhir dan dia agak cepu mas lah juga. Kalau Abang Din rasa benda tu boleh jawab, Abang Din jawab. Tapi kalau Abang Din tak boleh jawab, it's okay. Saya respect. Apa soalan tu? Soalan dia ialah kalau ini kita bahasa orang lelaki ni, kita panggil dia girlfriend. Okey, girlfriend kita lah kan, kereta, motor kan. Bagaimana pula dengan teman hidup Abang Din? Itulah, itu semuanya jodoh pertemuan semua Tuhan yang tentukan lah. Itulah yang saya boleh cakap. Oh, maknanya Abang Din long ranger? Ya, betul. But available? Is it available?
Biarlah rahsia orang cakap. Biar rasa. Okay guys. Anyway, aku akan tinggalkan nombor Abang Din kat bawah ni. Apa kau boleh DM aku tak nak cakap lebih-lebih. For your information, account bank jangan tanyalah guys. Kepala banyak kosong guys kat ekor bawah. Okay. Anyway, ciao. Baby bro, kita masih satu line. Set to clean, every ride memang shine. Si tuning, exhaust body tone. Custom body care, everybody knows. Turbo full tapi tetap berhemah. Jaga ada bermah semua tak kisah. Weekend meet penuh cerita. Cari dia upgrade kereta. Polish body sampai nampak refleksi. Engine baik kemas memang seksi. No drama, no ego, semua happy. Johor family, that's our energy. Tak kira tua atau muda, semua berkongsi cita rasa. Bila enjin mula bernyawa, semangat kami terus membara. Ini JB Bro, Fly Engine jadi irama nombor satu bro. Kelab kereta, satu keluarga. Johor baru kekal di jiwa. Terima kasih lah sebab jemput untuk event kali ni. Event tak ramai pun tapi meriah orang cakap. Daripada start sampai habis memang kita orang memang gelak je memang. Ada apa-apa event ke apa, kalau nak Roger boleh Roger dengan abang ni. Ada memang power. Terima kasih kepada Mat, member daripada kecil. Terharu juga dapat invitation daripada kawan lama untuk buat video podcast dan siap shoot sikit untuk kita orang ni. Harap-harap lepas-lepas ni ada Roger lagi lah. Dan tambah-tambah kalau free pun cantik, alhamdulillah. Luncur. JB Bro.